Ini menu Bugis dekat Melaka tau, burasak dan lepat loi. Aku kalau datang dekat kampung Tehel ni mesti nak cari burasak abang tu tau. Tapi yang dekat kedai luar tu dah tutup. Dia kata dia buka kedai baru. Ada buka kat sini ah. Nampak? Cantik pula kedai dia tu. Kedai sana tutup Ya, sudah. Oh. Kita dah pindah kat sini dah. Dah pindah dekat sini. Lagi lawa abang nampak vibe ni. Alhamdulillah lah. Dia pasal kita pindah, pasal bila ramai sangat orang, tempat tak cukup. Tempat ni lagi cantik. Orang boleh bergambar tu tangga Melaka kat belakang aku. Dia mahal. Okey bang Abang Jalal dah pindah dah dengan burasak dengan lepat loi ni kat tempat baru. Betul dekat depan rumah Melaka dia ni tau. Burasak confirm lah. Lepat loi orang kata daripada Singapura, daripada JB pun turun untuk lepat loi dan juga burasak ni tau. Sambal tahi minyak dia antara yang legend sekali lah kalau kat kedai Abang Jalal kita ni. Maman. Rendang maman, daging. Makan serabai. Susah jumpa, susah buat. Kena pula dengan serawa durian dia ni. Nasi lemak banyak kan? Sana ada nasi lemak, sana ada nasi lemak. Tapi sambal tahi minyak ni kena try. Antara minuman yang aku akan repeat dekat kedai Abang Jalal kita ni dia teh puncak. Kalau korang rasa gula tinggi, rasa nak ringan-ringan badan tu, aku rasa kena try. 1.5 liter macam ni baru RM5 je. Datang kat sini order untuk kesihatan. KKM sini datang check kat sini, nampak ni ada daripada KKM datang. Minat kena maman, biasa dapat maman dekat Monceh kan, Negeri Sembilan tu. Maman ni dia kalau sikat tu dalam sekilo, tapi yang ni bukan dalam 350 gram macam tu. Jadi korang boleh, dia boleh tahan dalam 2 bulan tau. Untuk korang nak masak rendang maman ke apa. First time aku jumpa. Customer Abang Jalal ni untuk burasak dan lepat loi ni daripada jauh-jauh tau, daripada JB, daripada Sabah pun sekarang ada. Sekarang ni kau boleh walk in dekat kedai dia nak makan kat sini dengan suasana vibe kampung dia tu, ataupun kau boleh beli nak bawa balik yang dia dah siap bungkus tu. Tempat dia pun dah selesa dah sekarang. Kau orang kontak yang nombor ni untuk pertanyaan lebih lanjut lagi lah. Kau nak datang kedai burasak ni senang je, kau nampak tu. Tu simpang Masjid Kampung Tehel yang atap warna merah tu kan. Masuk di dalam ni kau jumpa yang ni. Burasak.